Seorang lelaki ditahan selepas mengamuk di hadapan bangunan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI kerana dikatakan tidak berpuas hati dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Dalam kejadian sekitar jam 10.15 pagi semalam, suspek berusia 63 tahun bertindak agresif dengan memecahkan pintu kaca utama bangunan menggunakan tukul besi. Ketua Polis Daerah Hili Perak, Asisten Komisioner Bakri Zainal Abidin berkata ketika pasukan peronda polis tiba di lokasi, suspek telah berjaya ditahan oleh kaki tangan MPTI. Katanya hasil siasatan mendapati lelaki berkenaan datang dengan menaiki motosikal, telah memecahkan pintu kaca dan cuba meninggalkan lokasi. Dalam keterangannya, suspek dikatakan berasa tidak berpuas hati dengan tindakan MPTI yang memasang khemah di hadapan kedainya sempena perayaan Citra Purnami yang disambut setiap tahun. Suspek mendakwa tindakan itu telah menghalang pandangan pelanggan terhadap kedai membaiki jam miliknya. Warga emas itu juga mendakwa sebelum ini pernah membuat beberapa aduan kepada MPTI dan polis, namun tiada tindakan diambil. Katanya ia menyebabkan dia terpaksa bertindak sedemikian. Susulan kejadian itu, polis turut merampas sebatang tukul dan permohonan reman akan dibuat hari ini di Mahkamah Magistrate Teluk Intan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan.